You have the power, you have the kuasa to change things for your students, and you have the power not just to change things untuk murid-murid kamu, tapi as you educate your students, semua cikgu ada kuasa untuk membina negara. Kalis, Teach for Malaysia! Saya melihat kepada dua bahagian. Yang pertama dari segi kualiti guru dan yang kedua dari segi penguasaan 3M dan kalangan murid. So saya ingin melihat guru-guru pemulihan ini tampil lebih kreatif dan lebih berkeyakinan dalam usaha membantu murid-murid di sekolah rendah. Harapan saya melalui program Kalis Cicik ini, program ini menjadi satu platform kepada saya sebagai bahan sokongan untuk membantu anak murid saya menguasai kemahiran asas 3M dengan cara dan strategi yang mudah dan berkesan. So kita harapkan dengan projek Kalis ni kita sama-sama dapat mencapai matlamat, which is to make better future for our next generation. Saya harapkan peratus peningkatan murid yang keluar daripada pemulihan di akhir nanti akan meningkat berbanding peratus tahun-tahun sebelum ini. Untuk projek Kalis ni, saya teruja untuk menggunakan segala strategi yang dah dipelajari, teruja untuk gunakan kit, modul-modul yang dibekalkan untuk aplikasikan di sekolah. Saya harap saya dapatlah jalankan semua yang telah saya pelajari, semua yang telah dikongsi dengan secara sistematik dan perancangan yang baik. Kita sebagai seorang guru ini teribadat sebagai sepohon kayu, di mana kita nak berdiri tegak, kukuh, utuh tu akan ada akar-akar yang memegang kita, betul tak? Begitu juga sebagai seorang guru, ada orang tepi yang akan sentiasa support cikgu.